Bawa refresh, biar betul jalan ni, biar betul jalan ni. Paling tak seronok GPS tak dapat detect. Kembali lagi dalam rancangan Roda Goreng. Masih lagi dalam mood scam. Mood scam sebab rasanya hidup kita penuh scam. Syasha dah kena scam ni? Ada, saya kena scam. Sebab kawan kata nak lepak. Okey, patutlah. Ending dia, the ghost aku. The ghost aku macam tu je tanpa rasa bersalah sambil dia share video-video TikTok. Tapi scam yang kali ni adalah peta online scam driver. You know, peta online kita ada Google Maps, kita ada Waze. Saya pakai Wajib. Saya pun pakai Wajib. Pernah tak awak kena scam dengan diri awak sendiri? Okey, ada hari tu saya ambil tunang saya nak pergi ke Damansara. Kita lalu dia suruh naik Lata kot. Buka Waze. Saya punya 50 minit, 54 minit nak sampai ke Starling Mall. Okey, faham. Mall. Tapi pakai Google Map dia 27 minit. Saya tahu sebab apa. Apa? Awak avoid toll. Tak. Hah? Tak. Apa? Halfway. Half masa tu. Tu yang macam kenapa sampai macam tu kan? Bagi saya memang menggunakan kalau saya seorang-seorang. Okey. Dan saya, to be honest, walaupun saya on, saya tetap akan selesai. Dia macam, saya selalu terlepas simpang sebabkan mungkin speed. Okey. Dan dah terlepas tu, kalaulah dia boleh bercakap macam awak cakap tadi lah. Laju now nak pergi mana dah terlepas ya? Cukup sabar. Slow sikit macam tu. Dia akan membawa ke jalan-jalan dalam. Ada satu laluan dah lepas Gua Musa masuk Lipis. Okey. Lipis dia bagi jalan lamanya. Memang tak ada lampu. Sambil bawa refresh. Biar betul jalan ni, biar betul jalan ni. Paling tak seronok GPS tak dapat detect. Uish, itu paling saya pun kena juga time tu. Dia jenis macam kita dah straight ni. Dan kita hafal lah macam sekejap lagi akan belok kanan betul. So macam straight. Tiba-tiba tak dia macam rotating. Dia pusing lepas tu tak pun tiba-tiba dia putih. Putih tiba-tiba ada kereta saja kan. Macam dia ni nak tunjuk apa kan. Kita pun macam ni nak ke mana ni? Ya betul Di saat kritikal begitu aku dah lah cuak, lepas tu detect dia preparing navigation kan. Yang macam ada kereta je. Lepas tu aku nak belok kanan ke kiri. Kalau macam tu Syasha akan macam stay just terus laju ke. Saya akan buat slow. Yes. Slow dan ambil paling kiri lepas tu buat slow. Slow dan tunggu dan berharap line kembali pulih. Saya pernah betul-betul di kubur Cina. Uish. Kita tengok pergi Melaka pun pakai maps. Kita tak kerti jalan. Pergi Melaka dia bagi jalan dalam. Okeylah untuk elak jam. Kita tak sabar dalam jam. Perempuan kan kalau marah tu bila dah lapar dia akan membuat-buat lah. Jadi kita ikutkan je the shortest way yang dia bagi. Dah sampai di tanah perkuburan tu, dia end road terus. Lepas tu handphone rotating lagi. Lepas tu kata, kita patah balik. Aku rela lah jalan jauh. Tak nak berdepan dengan benda-benda yang tidak diingini. So bagi saya kena scam sekali, dua dan banyak kali oleh navigation online ni. Conclusionnya di sini mungkin salah kita jugalah sebab kita berpandukan teknologi juga. Gunakanlah sedikit otak untuk mengelakkan scam. Tak alert sikit lah kat signboard. Yes, that's the word. Alert. That's the word. Any feedback, komen, boleh komen banyak-banyak. Do support kita. Terima kasih kepada mereka-mereka yang support Compare by MyAG social media. Boleh like, follow, komen banyak-banyak. Boleh DM kita. Any topics yang menarik, kita boleh dengar. Okay? Jumpa lagi dalam next video dalam rancangan Roda Goreng.